Kesilapan ramai orang yang baru kenal dengan simpanan emas ni adalah bermula dengan mindset yang salah. Mereka beli emas untuk cepat kaya. Nak beli hari ni, jual bulan depan dan harap dapat untung besar. Itu mindset pelabur. Bukan cara penyimpan emas berfikir. Penyimpan emas berilmu tak fokus pada harga. Sebab harga emas memang akan naik dalam jangka masa panjang. Hari ini, harga emas naik. Esok turun, itu perkara biasa. Yang penyimpan emas kejar adalah pertambahan gram emas dalam simpanan mereka. Fungsi emas bukanlah alat spekulasi untuk cari keuntungan duit. Sebab bukan emas yang semakin mahal, tapi duit yang sebenarnya semakin tak bernilai. Jadi kalau bukan untuk keuntungan, apa fungsi sebenar emas? Fungsi emas yang sebenar ialah sebagai alat perlindungan harta. Dengan emas, kuasa beli kita terpelihara. Kita boleh nilai melalui rekod hadis. Ketika zaman Rasulullah, 1400 tahun yang lepas, 1 dinar mampu membeli seekor ataupun 2 ekor kambing. Hari ini, 1 dinar tetap mampu membeli jumlah kambing yang sama. Fungsi sebenar duit pula ialah sebagai alat transaksi. Duit tak berfungsi sebagai penyimpan nilai. Sebab itu, nilai duit tak intrinsik seperti emas. Nilainya atas jaminan kerajaan. Jika kerajaan runtuh, duit akan jadi kertas yang tak bernilai. Seperti apa yang berlaku di Venezuela dan Iran sekarang ni yang dilanda hyperinflasi. Jadi, kalau niat anda nak simpan emas untuk cepat kaya, anda mungkin akan kecewa. Tapi kalau niat anda untuk simpan emas dan kekalkan kekayaan, anda berada di jalan yang tepat. Nak saya bantu untuk ada simpanan emas, ada DM saya sekarang dan saya akan bantu anda cara dan langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.